Baik, bila Allah Ta'ala sebut, orang-orang yang diberi syurga ini, orang-orang yang sudah dibeli jiwa dan nyawanya oleh Allah. Harta bendanya oleh Allah. Untuk pertukaran dengan syurga. Dengan maksud. Dia akan menggunakan seluruh usia dia untuk mentaati Allah sampai dia binasa atau mati. Maka dia tidak peduli tentang larangan manusia yang menghalang dia buat baik. Kita ingat manusia tak boleh menghalang kita atas apapun nama undang-undang untuk menghalang kita buat baik. Kerana Allah Ta'ala memerintahkan kita lakukan kebaikan. Dia ada segelintir manusia yang cenderung untuk menghalang orang untuk buat baik. Bahkan mereka menyuruh pula manusia buat jahat. Mereka buat undang-undang biar manusia ni buat jahat. Mereka buat undang-undang untuk menghalang kebaikan. Tujuan mereka ialah untuk orang yang hidup mengikut agenda mereka, syahwat mereka. Tuan-tuan, ini agama Allah. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahim wallahu mutimmu nurih. Mereka ingin memadamkan cahaya Allah Ta'ala dengan mulut-mulut mereka, dengan arahan-arahan mereka. Tapi Allah Ta'ala akan menyempurnakan perintahnya. Cahaya Allah Ta'ala. Oleh sebab itu orang beriman, dia akan mencari jalan untuk buat baik. Buat ketaatan. Dia tak peduli. Dia akan terus buat baik. Sampai ke sedahnya syurga. Kerana Allah Ta'ala telah beli nyawa dan usia dia. Dan usia ni bukan kita nak duduk saja. Bila orang halang kita buat baik, kita tak boleh, orang tak bagi saya buat baik, Ustaz saya malah. Ni JK tak bagi saya pergi masjid. Oh, JK tak pergi masjid. Ini orang ni Ustaz tak bagi saya tolong dia. Ini, tuan-tuan orang nak halang buat baik. Maka saya katakan, saya tak akan terhalang dengan orang buat baik. Saya tak akan terhalang dengan orang cuba menghalang saya buat baik. Kerana saya hamba Allah. Sebelum saya menjadi, kita katakan, apa-apa orang yang cuba menguatkuasakan undang-undang pada kita. Kita hamba Allah. Sebelum kita cerita kita perlu ikut arahan itu dan ini, kita ialah hamba Allah. Dan kita kembali pada Allah. Dan Allah Ta'ala bila perintahkan kepada kita, Allah bukan nak tunggu alasan kita. Fulan bin Fulan menghalang saya. Sekian-sekian orang mencegah saya. Tidak. Allah tanya apa jalanmu? Apa caramu? Apa ikhtiarmu? Apa usahamu?